Assalamualaikum dan salam sejahtera. Esok kita akan belajar tentang benda hidup dan benda bukan hidup. Bawa satu contoh dari rumah dan kita akan kongsi bersama-sama dalam kelas. Baik, cikgu. Apakah benda hidup dan bukan hidup ni ya? Tidak mengapalah kawan-kawan, kita jumpa esok di sekolah. Baik murid-murid, sila tunjukkan kepada cikgu dan kawan-kawan apakah benda hidup dan benda bukan hidup yang kamu bawa. Saya bawa anak pokok. Ia benda hidup sebab ia boleh membesar, bernafas dan bertindak balas dengan persekitaran. Betul Alia. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Alia. Seterusnya, Ahmad, sila ke hadapan. Saya bawa bola. Bola ini benda bukan hidup sebab ia tidak bernafas, tidak membesar dan tidak bergerak sendiri. Bagus Ahmad. Jawapan kamu tepat sekali. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Ahmad. Seterusnya, Masya, sila ke hadapan. Saya bawa gambar kucing. Kucing sebenar adalah benda hidup sebab ia bergerak, makan dan membiak. Tepat sekali Masya. Wah, nampaknya semua sudah mula faham dengan pembelajaran kita hari ini. Berikan tepukan untuk Masya. Seterusnya, Amin, sila ke hadapan. Saya bawa jam loceng. Walaupun jam ini bergerak, ia tetap benda bukan hidup sebab pergerakannya bergantung pada bateri, bukan secara semula jadi. Hebat! Amin, kamu memang hebat. Berikan tepukan untuk Amin. Akhir sekali, Syahira, sila ke hadapan. Saya bawa ikan. Ikan adalah benda hidup kerana ia bernafas di dalam air, bergerak, makan dan membesar. Cemerlang sekali Syahira. Berikan tepukan yang gemuruh untuk Syahira. Tahniah murid-murid. Kamu semua betul dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kelas berakhir, cikgu nak bawa kamu semua ke taman permainan sekolah. Ini adalah kerana cikgu ingin melihat sama ada kamu memahami secara keseluruhan dalam pembelajaran pada hari ini. Alia, daun ini hidup atau tidak? Tidak pasti. Ia tidak bergerak pun. Baiklah murid-murid, benda yang Amin pegang adalah benda hidup. Tapi kenapa daun ini tidak bergerak seperti kita, cikgu? Benda hidup tidak semestinya bergerak, tetapi daun ini bernafas, membesar dan membiak. Murid-murid, lihat batu ini. Ia benda bukan hidup. Ia tidak membesar dan tidak bernafas. Benda hidup tidak semestinya bergerak, tetapi daun ini bernafas, membesar dan membiak. Benda hidup ada ciri-ciri seperti tumbesaran, bernafas dan bergerak? Tepat sekali. Itulah beza di antara benda hidup dan benda bukan hidup. Maksudnya, rumput, burung dan pokok semuanya hidup. Tetapi batu, air dan angin adalah benda bukan hidup. Betul. Baiklah, mari kita kembali ke dalam kelas. Tahniah murid-murid, kamu semua betul dalam pembelajaran hari ini. Akhir pembelajaran hari ini, benda hidup adalah benda yang boleh membesar, membiak, bernafas dan bergerak. Manakala, benda bukan hidup tidak mempunyai keupayaan untuk bergerak, bernafas, membesar atau membiak. Baiklah murid-murid, kelas kita tamat sampai di sini. Terima kasih kerana memberi kerjasama yang baik. Cikgu bangga dengan kamu semua. Kamu semua memang hebat. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum semua. Terima kasih cikgu. Jumpa esok. Penghasilan video animasi ini telah dibantu oleh penggunaan aplikasi Animaker.
Canva, dan CapCut. Penghargaan dirakamkan atas kemudahan dan sokongan teknikal yang disediakan.